to be for your retirement dan bukan untuk gunakan dia untuk membayar doktor, menggunakannya untuk to replace your income sekiranya you dah tak boleh bekerja. Kalau dia just ada KWSP je, Andrew, macam mana? Dua-dua pun mencarum juga. Satu KWSP, satu takaful. Put it this way. KWSP, macam Anas kata, dia memerlukan masa untuk membina, dan use the word kekayaan ataupun duit dalam tabung KWSP. Tapi takaful itu dia satu perlindungan supaya duit KWSP itu tidak akan hilang. Gunakan dalam benda lain. Benda lain lah. Macam sakit and whatever. Musibah. It's supposed to be for your retirement dan bukan untuk gunakan dia untuk membayar doktor, menggunakannya untuk to replace your income sekiranya you dah tak boleh bekerja. Kalau you ada takaful, you punya KWSP tak payah sentuh. Bila you tak sentuh KWSP, macam kita tahu KWSP kan dia bagi return yang bagus. Betul. Bila dia bagi return yang bagus, say lah, macam cerita tadi yang EPF ada 1 juta. Kalaulah EPF announce bagi 6%. Banyak tu. Banyak. 6% on 1 million. Ya. So 60,000. Lebih kurang 5,000 sebulan tau. Betul. So if let's say you dah guna duit tu, setengah-setengah. You dah hilang 30,000 in terms of pulangan from the sepatutnya you from dapat. the 6% tau. So ramai yang tanya mana dulu. Actually dia tak ada jawapan yang firm yang mana dulu, sebab kadang-kadang EPF kena datang dulu sebab kita kena kerja dulu. Baru kita ada duit untuk jarum takaful. So automatically the KWSP akan di set up dulu. Sebab bila kita kerja, our employer wajib untuk set up satu EPF account, satu lagi apa? SOCSO account, Betul. whatever account lah kan. So that one sudah ada. Tapi kalau you nak bergantung kepada EPF account sahaja untuk bersara, no problem. Untuk benda lain macam hospitalization, musibah, anything, then you are very risky.